Baru-baru ni kawasan Johor banyak tempat yang dah dilanda banjir. Sebab hujan kebelakangan ni memang tak berhenti. Saya cuma nak ucapkan salam takziah saja kepada siapa yang dah mengalami banjir. Cuma sekarang ni ada satu tempat banjir juga. Ni, Azhar Food. Apa pasal ramai sangat hari ni? Penuh dibanjiri dengan manusia-manusia. Kak, cukup tak kak? Okey boleh? Okey. Nampak? Berbondong-bondong kau. Ya Allah, penangan Azhar Food hari ni penuh. Full house. Kalau macam ni lah gayanya Azhar Food, macam hari-hari raya lah. Alhamdulillah. Awak lain macam ni. Ada kenduri. Orang semua banjir tau. Awak punya kedai pun dibanjiri dengan orang-orang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jom masuk dalam. Masuk Kita dalam. tengok apa yang ada. Ada promosi. Ada promosi pisang tanduk. Lelong je awak. Sekilo kita bagi lelong. Sekilo berapa? Sekilo 28. Sekilo 28. Sekilo 28. Sekilo 28 geng. Sekilo 28. Ui, banyak. Macam mana nak jalan ni? Slow-slow. Slow okey. Inilah yang paling orang cari. Ini apa ni? Ini keripik ubi pedas basah. Ini berapa ringgit? Bawah RM7. Bawah RM7. Bawah RM7. Dah kosong. Siput. 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 Dah kosong. Siput dah kosong. Ni last stop. Last stop. Last stop. Baik korang cepat datang. Siput last stop. Tak boleh jalan. Mana ni nak jalan ni? Ini emping pedas basah sirih Thai. Tak apa. Aku dah tak sanggup nak lalu. Penuh orang. Tak apa, kita pergi belakang. Kak. Akak beli berapa banyak ini? 5 ke 6 bakul kak Betul-betul lah kak ni, betul-betul. Bang, ini dah bakul yang keberapa bang? Asal datang tak nak beli banyak. Tapi ni rasa ni, tapi belum cukup ini. Belum cukup? Bang, cari lagi 3 bakul. Jalan lagi. Kak, akak telefon suami ke? Telefon suami ni sebab banyak sangat bakul. Akak telefon suami, datang cepat sikit. Kau jalan depan, aku tak ada jalan. Boleh jalan tu, tak boleh jalan. Ui, Popcorn ni paling murah kat sini. 1 kilo 25 je bos. 1 kilo 25. Popcorn karamel. Ni fully coated. Fully coated. Ui, sedap ni. Tapi ini yang paling sedap sebenarnya. Tapi mahal sikit lah. Premium daripada es popcorn. Ni kawasan jeruk. Kau nak cari jeruk campur, semua ada kat sini. Harga bawah 15. Kacang kat sini, kacang. Ni kacang apa kak? Ha? Kacang parang. Mana parangnya? Kita tengok lagi apa lagi ada. Kita akan masuk tempat yang paling lelaki tak suka. Tempat paling lelaki tak suka. Ada tempat lelaki tak suka? Lelaki tak suka. Sebab kalau dia bawa wife dia, tak keluar bos. Alamak, betul lah. Tengok muka lelaki semua dah keras tu. Abang okey bang? Ya, okey bang. Abang okey? Abang okey tak masuk dalam ni? Okey. Bawa okey je bang Okey. Betul lah, keras lah muka dia. Tempat kuih raya. So perempuan akan spend masa paling lama kat ni. Sebab Paling tu lama? kita letak paling hujung. Dan kali letak tempat Paling rasa hujung. sekali. Tempat rasa. Letak tempat rasa sekali. Bulan puasa bos. Pulang puasa. Banyak kuih raya kat sini. Dah, kita pergi depan. Kita tengok kaunter. Tengok konten. Ini nak pergi depan balik pun dah jam ni. Tapi walaupun jam macam mana pun Azhar Food, Masih berjalan. kaunter dia banyak. Memang tak boleh jalan sebenarnya ni. Sangkut. Kena ikut queue. Bang okey bang? Okey. Abang okey? Dah start belanja belum? Alhamdulillah masih okey lagi. Orang rumah kat sana tu. Orang rumah kat belakang. Bang, tak payah cari orang rumah bang. Nanti panel ada keluar sendiri. Okey. Okey, jom. Korang jangan risau yang mana nak datang, korang tengok. Kita ada 10 kaunter.